Saya dah kerja sebagai jururawat selama 11 tahun. Saya dah nampak orang mati. Saya dah pegang tangan orang dalam saat-saat terakhir mereka. Saya ingat semua nama mereka. Tapi, ada satu malam yang saya tak boleh lupakan. Dan setiap kali saya masuk ward selepas itu, saya selalu tengok sudut yang sama dulu sebelum saya berani melangkah masuk. Ini bukan cerita dongeng. Ini berlaku kepada saya di Ward 13. Nama saya Aslinda. Waktu ini berlaku, saya baru masuk tahun ke-7 berkhidmat di Hospital Kerajaan di Kuala Lumpur. Ramai yang ingat kerja jururawat itu glamour, macam dalam drama TV, putih bersih, kemas, senyuman. Tapi selepas beberapa tahun dalam ward, kamu akan faham. Hospital malam lain rasanya, lain bunyi dia, lain bau dia. Dan lain juga benda yang kamu nampak bila lampu koridor dah redup dan pesakit dah separuh tidur. Ward 13 adalah ward paling hujung tingkat 4. Tak ramai jururawat muda yang suka ditugas di sana. Bukan sebab kerja dia susah, tapi sebab ada sesuatu tentang ward itu yang buat rasa kamu tak selesa. Macam ada orang tengok kamu dari sudut yang kamu tak nampak. Saya ingat lagi shift malam saya pada Rabu tu, 11 November. Saya masuk jam 10 malam. Malam itu, hanya ada 3 pesakit dalam Ward 13. Katil A, pakcik tua, masalah jantung. Katil B, wanita pertengahan umur, selepas pembedahan. Dan katil C, lelaki muda, 28 tahun. Nama dia Amirul. Amirul masuk 2 hari sebelum itu, kemalangan jalan raya. Dia ada kecederaan dalaman, tapi doktor kata stabil. Keluarnya datang setiap hari. Mak dia, seorang wanita kecil dengan tudung coklat, duduk tepi katil sampai pukul 8 malam setiap hari sebelum itu. Malam itu, Amirul seorang diri. Saya buat rondaan biasa, periksa IV drip, tulis nota, ukur tekanan darah. Semua normal. Amirul tidur, mukanya tenang. Saya fikir dia nampak okey. Esok mungkin dia boleh dipindahkan ke ward biasa. Saya tidak tahu. Itu kali terakhir saya nampak dia tenang. Lebih kurang pukul 1.30 pagi, mesin di katil Amirul berbunyi. Bukan bunyi kecemasan, hanya bunyi amaran kecil. Saya masuk, periksa, tetapkan semula, keluar. 10 minit kemudian, saya ternampak sesuatu dari kaunter jururawat. Pintu Ward 13 ada cermin kecil di atas untuk jururawat boleh tengok masuk tanpa membuka pintu sepenuhnya. Dan dalam cermin itu saya nampak di sebelah katil Amirul ada sebuah lembaga berdiri. Saya fikir mungkin keluarga dia datang. Ada yang datang lewat sometimes kalau pesakit kritikal. Saya buka pintu, tiada siapa. Amirul masih tidur.
Katil A dan B pesakit lain tidur dengan nyenyak. Tingkap tertutup. Tiada orang lain dalam ward. Saya berdiri di situ dalam diam selama beberapa saat. Kemudian saya keluar. Saya tulis dalam nota saya 1:42 pagi. Ward normal, semua pesakit stabil. Tapi saya tak tulis tentang lembaga itu. Pukul 3:17 pagi. Mesin Amirul berbunyi kuat. Kali ini bunyi yang berbeza. Bunyi yang setiap jururawat kenal. Bunyi yang buat jantung kamu berdegup laju walaupun kamu dah dengar berpuluh kali. Saya lari masuk. Amirul dalam keadaan distres. Nafasnya singkat. Tekanan darah jatuh mendadak. Saya tekan butang kecemasan. Panggil doktor on call. Dalam kesibukan itu, saya berlutut di sebelah katil Amirul untuk pastikan IV line dia okey. Dan dari sudut mata saya, di sudut bilik dekat tingkap, saya nampak dia. Bukan lembaga kali ni. Seorang wanita berdiri. Pakaian putih lusuh. Rambutnya panjang basah. Mukanya saya tak nampak jelas sebab lampu wad redup. Tapi dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri dan tengok. Saya tergamam. Sedetik, 2 detik. Kemudian doktor masuk. Lampu besar dinyalakan dan sudut itu kosong. Kami cuba selamatkan Amirul selama 20 minit. Doktor buat keputusan pada 3:41 pagi. Amirul tidak dapat diselamatkan sebab rasmi kegagalan organ tiba-tiba. Doktor kata kadang-kala berlaku walaupun pesakit nampak stabil. Saya tidak kata apa-apa tentang wanita itu kepada sesiapa pun. 3 hari selepas itu, saya terpaksa balik ke Ward 13 untuk shift malam sekali lagi. Rakan sekerja saya, Nurul, dia ada bertugas malam sebelum Amirul meninggal. Saya tanya dia perlahan, "Kau nampak apa-apa tak malam itu?" Dia diam lama. Kemudian dia kata, "Aslinda, ada satu perkara saya tak cerita dalam laporan. Lebih kurang pukul 2 pagi, saya nampak Amirul berbual dengan seseorang. Saya ingat keluarga dia, tapi bila saya masuk, tiada siapa. Dan Amirul, dia nampak tenang sangat. Macam dia dah terima sesuatu." Saya tak jawab apa-apa. Tapi saya ingat muka wanita itu di sudut bilik. Dan saya fikir mungkin Amirul nampak dia juga. Mungkin lebih awal dari saya. Sampai sekarang, setiap kali saya masuk Ward 13, saya selalu tengok sudut dekat tingkap itu dulu. Bukan sebab saya nak nampak dia lagi, tapi sebab saya takut kalau satu hari nanti dia tengok balik kepada saya. Terima kasih kerana mendengar. Kalau kamu ada pengalaman sendiri, tinggalkan dalam komen. Dan kalau kamu berani, jangan tidur dengan lampu tutup malam ini.
Dan jangan lupa subscribe channel kami Sembang Horror.